Gaji naik. Tetapi kenapa duit masih tak pernah cukup? Ini perangkap paling senyap dalam kewangan. Bukan sebab anda kurang pendapatan. Tetapi gaya hidup anda naik lebih laju. Dulu gaji 3,000 RM. Makan biasa. Kereta biasa. Rumah sewa biasa. Masih boleh simpan sedikit. Kemudian gaji naik 5,000 RM. Anda rasa hidup patut upgrade sekali. Kereta lebih mahal. Telefon lebih baru. Makan lebih kerap di luar. Komitmen bertambah tanpa disedari. Pendapatan naik 2,000 RM. Tetapi perbelanjaan naik 2,300 RM. Atas kertas, anda semakin berjaya. Dalam akaun bank, anda semakin tertekan. Lifestyle inflation bukan sekadar mengurangkan simpanan. Ia mencuri pilihan masa depan anda. Dana kecemasan lambat terbina. Pelaburan selalu ditangguh. Persaraan pula bergantung pada nanti. Orang kaya bukan semestinya orang yang paling tinggi gaji. Kadang-kadang mereka cuma paling lambat menaikkan gaya hidup. Setiap kali pendapatan naik, jangan terus tambah komitmen. Naikkan simpanan dahulu. Contohnya, daripada setiap kenaikan pendapatan, 50% untuk bina masa depan. 30% untuk tambah kualiti hidup. 20% untuk ruang fleksibiliti. Tanya diri sebelum upgrade, adakah saya mampu membeli ini, atau hanya mampu membayar ansurannya? Gaji tinggi tidak menjamin kebebasan. Jurang antara pendapatan dan gaya hidup yang menciptanya. Jangan biarkan setiap kenaikan gaji menjadi kenaikan komitmen. Follow Creator for more financial strategies.